cabaran terbesar kita hari ini sebagai cikgu, iaitu cabarannya adalah bagaimana nak bersaing dengan teknologi hiburan yang berjaya merampas perhatian murid kita. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, merasmikan majlis peluncuran juara digital Bandai Kebangsaan 2026 Negeri Sembilan boleh. Saya Muhammad Aiman bin Abdul Aziz, Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Saya sangat teruja pada tahun ini dengan kehadiran seramai 1,000 orang guru daripada Negeri Sembilan bersama kita pada hari ini yang rasanya memang tak sabar untuk menyertai JDP pada tahun ini. Okey, pada saya perbezaan tahun ini lebih meriah, lebih baik dan lebih tersusun lagi, dan saya rasa Negeri Sembilan akan lebih meletop dengan penyertaan 478 sekolah. Manfaatnya bukan sahaja kepada guru dan murid, malah kepada ibu bapa juga yang akan merasai kehangatannya, dan juga mereka akan teruja dengan kejayaan anak-anak mereka, terutamanya anak-anak Negeri Sembilan. Murid-murid kita hari ini, cikgu, banyak menggunakan digital bukan ke arah pendidikan semata-mata. Kita risau murid kita menggunakan ke arah digital lebih ke arah hiburan. Harapan saya pada tahun ini untuk Negeri Sembilan, kita akan menjadi top 10 dan kita menyapu bersih keseluruhan kategori yang ada dalam pertandingan ini, dan kita rasakan Negeri Sembilan boleh. Senang je nak pandai.